Pernah tak kau terfikir, Malaysia sebenarnya ada pulau-pulau yang cantiknya setanding, malah boleh lawan destinasi terkenal dunia? Selalu kita tengok gambar Maldives, Bora-Bora, tapi kita lupa yang negara kita sendiri ada permata tersembunyi. Malaysia memang dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Kita ada gunung ganang yang megah, hutan hujan yang purba, dan sungai yang jernih. Tapi tarikan utama yang sering membuatkan pelancong dari seluruh dunia terpegun adalah pulau-pulau kita. Keindahan air laut yang jernih membiru, pasir putih yang halus macam tepung, serta kehidupan marin yang kaya dengan terumbu karang berwarna-warni menjadikan pulau-pulau di Malaysia antara yang tercantik di rantau ini. Ia bukan sahaja tarikan untuk pelancong tempatan, malah menjadi destinasi idaman ramai pelancong luar negara. Jadi, hari ini, saya nak bawa anda semua mengembara secara virtual ke 10 pulau tercantik di Malaysia yang wajib anda tahu. Dan kalau ada rezeki, alami sendiri pengalamannya. Jom kita mulakan. Di tempat ke-10, kita ada Pulau Pangkor di Perak. Pulau ni sangat mudah diakses, jadi ia sesuai sangat untuk percutian singkat pada hujung minggu. Antara pantai yang paling popular di sini ialah Pantai Teluk Nipah dan Pantai Pasir Bogak. Apa yang best tentang Pangkor ialah suasananya yang masih mengekalkan ciri-ciri kampung nelayan. Anda boleh menikmati makanan laut segar yang baru naik dari bot dan merasai kehidupan yang lebih santai. Ia adalah destinasi ideal untuk keluarga atau sesiapa sahaja yang nak lari sekejap dari kesibukan kota tanpa perlu perjalanan yang rumit. Seterusnya di nombor 9, kita terbang ke Sabah untuk ke Pulau Mabur. Terletak berdekatan dengan Pulau Sipadan yang terkenal tu, Mabur mempunyai tarikannya yang tersendiri. Kalau Sipadan terkenal dengan hidupan laut yang besar, Mabur pula adalah syurga bagi penyelam yang suka dengan hidupan marin mikro atau mud diving. Ia adalah lokasi impian untuk jurugambar bawah air yang suka mencari subjek-subjek kecil yang unik. Selain menyelam, Pulau Mabur juga menawarkan pengalaman melihat kehidupan masyarakat bajau laut di perkampungan atas air. Anda boleh berjalan-jalan dan melihat sendiri cara hidup mereka yang sangat unik dan menarik. Di tempat ke-8, kita pergi ke sebuah pulau yang sering digelar Maldives Malaysia. Inilah dia, Pulau Rawa di Johor. Sebut sahaja Rawa, pasti terbayang air laut biru jernih yang memukau dan pasir putih yang memutih, bersih. Pulau ini dimiliki secara persendirian dan dikendalikan sebagai sebuah resort eksklusif. Suasananya sangat tenang dan privasi sangat diutamakan, menjadikannya lokasi yang sangat sesuai untuk percutian romantik atau pasangan yang nak berbulan madu. Kalau anda mencari ketenangan dan kemewahan dalam satu paket, Pulau Rawa adalah jawapannya. Bergerak ke nombor 7, kita kembali ke Terengganu untuk ke Pulau Kapas. Nama pun Kapas sebab pasir pantainya dikatakan seputih dan selembut kapas. Pulau ini lebih kecil berbanding pulau-pulau lain dalam senarai kita dan itulah yang menjadikannya istimewa. Ia menawarkan suasana yang lebih tenang dan santai. Air lautnya sangat jernih, sampaikan anda boleh snorkeling terus dari tepi pantai. Pulau Kapas adalah destinasi sempurna untuk mereka yang betul-betul nak lari daripada kesibukan dan menikmati ketenangan alam. Waktu malam di sini sangat sunyi dan damai, hanya ditemani bunyi ombak. Memang syahdu. Di tangga ke-6, satu nama yang tidak asing lagi, iaitu Pulau Langkawi di Kedah. Langkawi bukan sekadar sebuah pulau, ia sebenarnya sebuah gugusan kepulauan yang terdiri daripada 99 buah pulau. Langkawi terkenal dengan pelbagai tarikan pelancongan, dari pantai yang cantik seperti Pantai Cenang, sehinggalah ke kemudahan lengkap dan status pulau bebas cukai. Anda boleh menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau, menaiki kereta kabel ke puncak Gunung Macincang, atau meneroka keunikan Geopark Kilin yang mempunyai formasi batuan berusia jutaan tahun. Langkawi menawarkan pakej percutian yang lengkap untuk semua jenis pelancong. Separuh jalan dalam senarai kita di nombor 5, kita ada satu lagi permata dari Sabah, Pulau Langkayan. Kalau anda mencari sebuah pulau untuk betul-betul berehat dan memutuskan hubungan dengan dunia luar, inilah tempatnya. Pulau Langkayan menawarkan suasana yang sangat sunyi dan eksklusif. Air lautnya yang jernih dan pantainya yang bersih memang tidak dapat dinafikan. Apa yang lebih istimewa, Pulau Langkayan juga merupakan kawasan pemeliharaan penyu yang penting. Jika anda bernasib baik dan datang pada musim yang betul, anda mungkin berpeluang untuk menyaksikan sendiri ibu penyu naik ke darat untuk bertelur pada waktu malam. Satu pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Sekarang, kita masuk ke 4 teratas. Di nombor 4,
kita ada Pulau Tioman di Pahang. Pulau ini bukan calang-calang, ia pernah diiktiraf sebagai salah sebuah pulau tercantik di dunia oleh majalah Time. Keunikan Tioman terletak pada gabungan pantai yang cantik dengan hutan hujan tropika yang tebal dan menghijau. Jadi, selain aktiviti laut seperti snorkeling dan menyelam, anda juga boleh mendaki ke puncak, menjelajah air terjun yang tersembunyi dan menikmati suasana kehidupan kampung yang mesra. Pulau Tioman sangat sesuai untuk mereka yang sukakan alam semula jadi dan pengembaraan. Ia menawarkan yang terbaik dari kedua-dua dunia, darat dan laut. Di tempat ketiga, kita kembali ke Terengganu untuk ke Pulau Redang. Pulau Redang memang sangat popular dan terkenal dengan keindahan lautnya yang berwarna biru kehijauan atau turquoise. Pantainya luas dan resort-resort di sini juga agak selesa dan moden. Air lautnya yang sangat jernih menjadikan Pulau Redang lokasi yang ideal untuk snorkeling dan menyelam. Anda boleh berenang bersama pelbagai jenis ikan tropika di taman-taman lautnya. Selain itu, Pulau Redang juga menjadi lokasi penting untuk penyu mendarat dan bertelur. Melihat anak-anak penyu dilepaskan ke laut adalah satu lagi aktiviti menarik yang boleh anda saksikan di sini. Naib Johan kita di tempat kedua ialah Pulau Perhentian juga di Terengganu. Pulau Perhentian sering disebut sebagai syurga tropika Malaysia dan memang layak pun dengan gelaran itu. Air lautnya sangat jernih, sampaikan anda boleh nampak dasar laut dari atas bot. Pasirnya pula putih dan sangat lembut. Pulau ini terbahagi kepada dua, iaitu Pulau Perhentian kecil yang lebih meriah untuk golongan backpackers dan Pulau Perhentian besar yang lebih tenang dan sesuai untuk keluarga. Aktiviti snorkeling dan menyelam adalah kemestian di sini. Terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan jinak yang berenang di sekeliling anda akan membuatkan anda rasa seperti berada di dalam akuarium gergasi. Dan akhirnya, juara kita, pulau tercantik di Malaysia di tempat pertama, jatuh kepada Pulau Sipadan di Sabah. Nama Sipadan memang gah di persada dunia. Ia diiktiraf secara meluas sebagai salah satu lokasi menyelam terbaik di planet ini. Pulau ini merupakan satu-satunya pulau lautan di Malaysia, terbentuk daripada gunung berapi purba yang tumbuh dari dasar laut. Biodiversiti marin di sini sangat luar biasa kaya. Bayangkan anda menyelam dikelilingi oleh ribuan ikan barakuda yang membentuk pusaran, berenang bersama penyu yang tak terkira banyaknya dan bertemu dengan jerung terumbu. Untuk melindungi ekosistemnya yang rapuh, hanya sebilangan kecil penyelam dibenarkan masuk setiap hari, menjadikannya satu destinasi yang sangat eksklusif dan istimewa. Sipadan adalah impian setiap penyelam. Itulah dia, 10 pulau tercantik di Malaysia versi kami. Setiap pulau ada keunikan dan tarikannya yang tersendiri. Dari suasana meriah di Langkawi sehinggalah ke ketenangan mutlak di Langkayan, Malaysia memang ada semuanya. Jadi, lain kali bila anda merancang percutian, jangan lupa untuk pertimbangkan permata-permata yang ada di negara kita sendiri. Anda pasti tidak akan kecewa. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsi dengan kawan-kawan dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kandungan menarik tentang keindahan Malaysia. Jumpa lagi dalam video akan datang.